menantu Aunty dengan baik kan? Macam Aunty layan Kak Lia dulu. Apa yang kau merepek ni? Ex menantu? Bila masa pula Alia jadi ex menantu aku? Yang menantu tak jadi tu engkau. Alia tu satu-satu je menantu aku. Yelah, tak lama lagi jadi ex lah. Yelah, takkanlah Abang Ril boleh terima bini dia yang cacat. Aunty pun mesti malu dapat menantu cacat kan? Tangan dia tak cacat lah. Dia lemah je. Ni sekarang ni, apa masalah kau? Rin tak ada apa masalah pun Aunty. Cuma Rin kesian dekat Abang Ril tu. Mesti dia tertekan dengan keadaan bini dia yang lemah tangan tu. Kau nak menyebuk pasal rumah tangga orang lah. Azril tu bahagia je dengan isteri dia. Dia boleh terima Alia seadanya. Sebab dia sayang Alia. Sayang? Tak. Dia simpati je. Rin kenal sangat Abang Ril tu. Dia takkan boleh terima perempuan yang tak sempurna tu. Azril tu anak aku. Aku kenal dia lebih daripada engkau. Kau jangan cuba hancurkan rumah tangga anak aku, ya? Mati aku kerjakan kau. Okeylah, Aunty. Rin pergi dulu, ya. Aunty, nanti kalau nak shopping, ajaklah Rin. Boring lah shopping seorang-seorang. Nak ajak menantu, buat malu je. Suka